Pernah tak anda terfikir yang setiap perbualan kita sebenarnya dikawal oleh satu set peraturan tersembunyi, peraturan yang kita semua ikut tanpa kita sedar pun? Hari ini, kita akan bongkar kod rahsia di sebalik kesopanan berbahasa dan apa yang ia dedahkan tentang cara kita berhubung sesama manusia. Kita semua pernah buat kan? Wah, lawa rambut baru. Padahal dalam hati, kita rasa macam tak kena langsung. Nah, momen-momen kecil macam inilah yang sebenarnya mendedahkan satu konflik besar dalam cara kita berkomunikasi. Pertembungan antara nak jadi cekap dengan nak jadi sopan. Okey, jom kita mulakan dari yang paling asas. Dulu-dulu, para ahli bahasa melihat perbualan ni sebagai sesuatu yang sangat logik, macam pertukaran maklumat semata-mata. Dan teori yang menjadi tulang belakang idea ni ialah prinsip kerjasama oleh Grice. Grice cadangkan yang secara dasarnya, bila kita bercakap, kita semua bekerjasama untuk faham antara satu sama lain. Bayangkan ia macam program komputer yang hanya ikut kod. Matlamat utama dia? Cuma dua, jelas dan cekap. Tak ada yang lain. Jadi, menurut Grice, inilah 4 arahan asasnya. Bagi maklumat cukup-cukup. Jangan lebih, jangan kurang. Cakap benda yang betul. Jangan lari topik. Dan cakap biar terang. Secara teorinya, kalau kita semua ikut peraturan ni, setiap perbualan akan jadi sempurna dan logik. Dan kat sinilah model Grice ni mula nampak ada lompong sikit. Sebab ia tak dapat nak jelaskan kenapa kita sering sanggup korbankan kebenaran atau tak cakap straight to the point semata-mata nak jaga hati orang lain. Kan? Kenapa kita tak terus terang je? Dan di sinilah munculnya seorang tokoh bernama Geoffrey Leach. Dia datang dan tambah satu lapisan baru yang sangat-sangat penting pada asas logik Grice tadi. Kata Leach, kesopanan ni bukan sekadar hiasan tau. Ia satu prinsip utama yang ada kalanya jauh lebih penting daripada kerjasama. Dekat slide ni, kita boleh nampak perbezaan utama dia. Grice fokus pada mesej tu sendiri. Adakah ia jelas? Adakah ia benar? Tapi Leach pula, dia fokus pada orang. Adakah perasaan mereka terjaga? Perubahan fokus daripada mesej kepada manusia inilah yang mengubah segalanya. Jom kita tengok satu peraturan penting daripada Leach. Maxim Tact. Bunyi macam teknikal, tapi sebenarnya simple je. Maksudnya, jangan susahkan orang lain dan kalau boleh, buat permintaan kita tu nampak mudah untuk mereka penuhi. Pendek kata, ia pasal bertimbang rasa. Contoh ni memang paling jelas untuk terangkan teori dia. Satu arahan yang kasar, kita ubah jadi satu permintaan yang sopan. Kita dah kurangkan kos atau bebanan pada pendengar dan ini buatkan mereka lebih senang nak setuju sambil hubungan baik pun terjaga. Okey, sekarang kita masuk ke teori yang boleh dikatakan paling berpengaruh dalam bidang ni. Brown dan Levinson datang dengan satu idea yang mind-blowing. Diorang kata, kesopanan ni bukan sekadar ikut peraturan, tapi ia berpunca dari satu keperluan psikologi kita yang sangat mendalam, iaitu untuk melindungi muka kita. Jadi, apa benda muka ni sebenarnya? Ia adalah maruah kita, imej diri atau harga diri kita di mata orang lain. Setiap kali kita bercakap, kita sebenarnya sedang dalam satu rundingan halus untuk jaga muka kita dan pada masa yang sama, jaga muka orang lain. Ia macam satu tarian sosial yang sangat teliti. Menurut teori ni, muka ada 2 jenis. Muka positif ialah keinginan kita untuk disukai dan diterima oleh orang sekeliling, manakala muka negatif pula ialah keinginan kita untuk bebas, tak nak orang lain ganggu atau arah-arahkan kita. Jadi, kesopanan tu itulah seninya. Cara kita nak seimbangkan kedua-dua keperluan ni dalam setiap perbualan. Inilah kuncinya. Bila kita minta tolong, kita sebenarnya sedang mengancam muka negatif mereka, iaitu kebebasan mereka. Bila kita tak bersetuju dengan pendapat seseorang, kita mengancam muka positif mereka, keinginan mereka untuk diterima. Jadi, bahasa yang sopan tu, itulah strategi kita, cushion kita untuk melembutkan semua ancaman ni. Tapi, adakah strategi jaga muka ni sama je di seluruh dunia? Sudah tentulah tidak. Sekarang, kita akan lihat bagaimana kesopanan ni dibentuk oleh budaya dan kita akan guna model dari konteks Malaysia sendiri. Sarjana hebat dari negara kita, Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar telah memberikan satu perspektif yang sangat berharga. Beliau membangunkan satu model kesopanan yang berakar umbi dalam budaya Melayu dan ini menunjukkan yang kerangka dari Barat tak selalunya boleh kita pakai bulat-bulat di sini.
Dalam model Dr. Asma, fokusnya beralih daripada individu kepada komuniti. Apa yang paling utama? Jaga keharmonian kumpulan, sentiasa bertimbang rasa dan kukuhkan rasa kebersamaan. 3 perkara ini selalunya diletakkan lebih tinggi daripada keperluan peribadi kita. Dan macam mana kita nampak benda ni dalam kehidupan seharian? Inilah sebabnya kita guna gelaran macam pakcik atau makcik walaupun tiada pertalian darah. Inilah sebabnya kita banyak guna bahasa kiasan untuk sampaikan perkara yang sensitif. Dan inilah sebabnya kita sentiasa cuba pastikan hubungan kekal baik walaupun ada perbezaan pendapat. Jadi, mari kita rumuskan perjalanan kita. Kita bermula dengan melihat perbualan sebagai satu set peraturan yang logik macam mesin dan kita berakhir dengan pemahaman bahawa ia sebenarnya lebih kepada satu tarian sosial yang kompleks di mana perhubungan antara manusia adalah segala-galanya. Garis masa ni menceritakan evolusi pemahaman kita dengan sangat baik. Kita beralih daripada logic Grice yang simple kepada Leach yang menambah elemen sosial, kemudian kepada Brown and Levinson yang bongkar pasal psikologi muka dan akhirnya kita sampai pada Dr. Asma yang mengingatkan kita budayalah yang melukis peta kesopanan kita. Dan semua ini membawa kita kepada satu soalan akhir untuk kita renungkan. Dalam dunia komunikasi digital yang serba pantas sekarang ni, adakah emoji senyum, tanda seru yang kita guna banyak-banyak ataupun GIF yang kita hantar sebenarnya strategi baharu kita untuk melakukan tugas lama yang sama, iaitu menjaga maruah diri kita dan orang lain dalam setiap interaksi? Fikir-fikirkanlah.